Sebab kita faham orang Malaysia ni pemurah. Betul. Orang Malaysia ni sangat-sangat mudah untuk tersentuh hati dan jiwa mereka dalam nak menyumbangkan sesuatu benda tu. Sebab sekarang ni duit banyak masuk ni. Duit masuk, pak ketangkap. And then kerajaan pun bagi tahu, oh ni bukan dana zakat. Ni adalah dana orang awam yang tu macam mana kita nak rectify tu. Dia nampakkan ini bukan dana zakat, ni sebenarnya dana orang awam terhadap badan NGO sekian. Kita sebagai orang awam pun rasa macam, ish, macam mana aku nak memberi lepas ni? Kalau macam ni tahap orang-orang kita sendiri yang menyeleweng duit sebanyak tu, Ustaz. Dan masing-masing individu-individu yang ada ni semuanya memberi kerana niat-niat mereka nak buat baik. Saya berniat zakat, saya berniat sumbangan ini infak saya berniat ini sebagai sumbangan ikhlas saya, sedekah saya. So masing-masing ada niat masing-masing dah. Macam mana sebenarnya Qarun itu dia melawan Allah secara berdepan apabila arahan-arahan dalam bentuk ilmu yang menyuruh kita untuk mewakafkan harta, menyumbangkan harta kita kepada pembangunan agama, memberikan zakat kepada orang yang memerlukan. Semua ini Qarun menjadi orang yang sangat-sangat berkira-kira. Diterjemahkan dalam Al-Quran dan dinamakan sebagai satu watak yang bernama Qarun, sehingga dia menjadi satu individu untuk menampakkan satu subjek. Lelaki yang kedekut, lelaki yang sombong, sama macam Fir'aun juga. Dan dia ni tak buat sewenang-wenangnya macam Fir'aun, tetapi dia menjadi orang yang sangat bakil dengan harta yang dia miliki. Istana Qarun tu dah musnah dah. Dah tak ada dah, ditelan bumi kalau berdasarkan kisahnya. Kita kena ingat ya, ada orang takut untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka katakan dilaknat ni. Allah ada perintahkan kepada kita dalam Quran, berjalanlah kamu. Allah suruh kita fanzuru, maka perhatikanlah. Jadi proses nazara itu perlu supaya kita berjalan di muka bumi untuk melihat kerosakan akibat tangan-tangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran dalam podcast Renation bersama dengan Ustaz Syauqi pada hari ini. Alhamdulillah, Ustaz, kita kat mana sekarang ni? Kita berada di Rare Cafe by Dapur Raya Prihatin. Yes. Salah satu daripada venue yang akan menceriakan siaran podcast anda. So basically kita dah buka kita punya own cafe. Kita panggil Rare Cafe. Rare Cafe, Alhamdulillah, di bawah kelolaan Ustaz Syauqi juga, berkongsi ilmu berkenaan dengan cara pembuatan kopi misalnya, dan diperturunkan kepada anak-anak RPWP, barista. Alhamdulillah, mesin kopi ni pun dah ada. Boleh datang dekat Dapur Raya ataupun type saja RPWP Jalan Abim. InsyaAllah boleh terus merasai sendiri kopi-kopi hangat di Rare Cafe. InsyaAllah. Okey, Ustaz, berbalik kepada tajuk utama kita pada hari ini, kita nak menyelongkar ataupun memperhalusi. Baru-baru ni yang bulan puasa last time, antara tayangan episod yang pada saya cukup menarik topik dia, berkenaan dengan bagaimana Qarun yang menyimpan harta yang banyak sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan satu bentuk bala yang memusnahkan konsili satu kerajaan dekat situ time tu. Saya pun ada baru tengok video yang ditayangkan sebelum ini. So kita nak pergi lebih detail sebelum kita pergi mengungkap peristiwa yang berlaku berkenaan dengan Qarun ni. So mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit. Sebenarnya tajuk utama kita adalah bagaimana fungsi zakat tadi yang seharusnya menjadi nadi dalam sistem kehidupan kita. Tetapi apa yang berlaku kepada Qarun, hartanya banyak tetapi dia tidak memberi semula. Dia simpan sampai tahap orang kata binasalah diri dia. So, Ustaz, mungkin secara mudah, secara bahasa yang mudah difahami, mungkin Ustaz boleh ceritakan sikitlah konsep zakat yang harus difahami oleh seluruh umat Islam terutamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haras untuk satu perbincangan topik yang menarik sebenarnya bagi saya. Kerana sebelum saya pergi dalam topik cerita tentang zakat, baik cerita tentang Qarun yang kita jadikan sebagai modal perbincangan kita pada hari ini, sebenarnya saya nak fahamkan semua pendengar dan juga penonton yang menonton melalui Renation Podcast. Kita sebenarnya kena faham bagaimana Allah memberikan kepada kita satu manual di dalam Al-Quran. So dalam Al-Quran itu ada 25 kisah-kisah para Nabi yang disebutkan nama-nama mereka, dan ada juga kisah-kisah yang tidak dinyatakan individu-individu secara direct. Dan bagaimana ada watak-watak sampingan yang kita kena kenal di dalam Al-Quran sebagai satu asbab, contoh dan juga subjek kepada pendidikan umat.
Jadi selain daripada 25 Nabi dan Rasul, maka diselitkan juga siapakah musuh-musuh yang mereka kena berdepan. I see. Jadi dalam satu zaman, Musa dinampakkan berdepan dengan Firaun. Dan Musa berdepan dengan Qarun sebagai salah seorang daripada subjek yang kita kena kenali dan kita belajar daripada kisah-kisah yang dinyatakan dalam Quran. Dan sesuai dengan surah Al-Qasas yang disebutkan dalam surah 28 ayat 70. Kalau kita baca pada awal sekali, baca daripada ayat pertama, kedua, ketiga, empat tu semua dah mula cerita tentang frame-nya adalah cerita Firaun. Dan penceritaan itu sampailah ke bawah menceritakan pula siapa musuh-musuh seterusnya yang terpaksa di depan, dengan Samirinya, kemudian dengan Qarunnya, dengan Firaunnya, ada beberapa jenis, dengan lelaki Qibti yang dia terpaksa bertumbuk. Jadi semua ini adalah watak-watak yang membentuk karakter Nabi Musa. Selain daripada watak-watak baik, watak-watak yang positif, ada watak-watak yang jahat dan negatif. Okey, itu satu part. Dan pedagogi Al-Quran dan cara Allah mendidik kita dengan membaca Quran ni adalah bagaimana kita melihat struktur penceritaan di dalam Quran. Allah mulakan dengan satu kisah dan topik pembukaan. Dari topik pembukaan tu Allah datangkan satu masalah. Dalam masalah itu Allah selitkan siapakah subjeknya. Jadi Allah akan pilih satu nabi, satu musuhnya, satu kisah dan penceritaan untuk Allah elaborate pula pelajaran di bawahnya. Itu cara Allah bagi. Macam mana? Jadi kalau dalam cerita ni, siapakah karakter Firaun? Allah bagi. Firaun tu buat kerosakan, begini, begitu, begini semua. Dan akhirnya diceritakan pula elaboration, kisah-kisah pelajaran. Macam mana Nabi berdepan, apa cabaran dia. Macam mana yang Nabi terpaksa lalui, susah, payah, penat, jerih untuk memerdekakan umat Bani Israel waktu tu. So, Qarun ini masuk adalah dalam satu penceritaan yang membawa kepada kisah-kisah bagaimana nasib kepada orang yang mendustakan perintah Allah. Firaun, dia mendustakan Allah dengan dia mengakui dia adalah pengatur. Ana rabbukumul a'la, itu Firaun. Tapi sampai kepada kisah Qarun, beliau menampakkan aku mempunyai harta tetapi atas usaha yang aku sendiri buat. So ini semua adalah elemen-elemen yang kita kena ambil dalam bentuk satu rangkuman untuk kita memahami bagaimana penceritaan kisah Musa dan juga musuh-musuhnya yang disebutkan dalam Quran sebagai satu pedagogi pendidikan. Dan kisah-kisah itu Allah rincikan. Boleh katakan kisah Musa ni antara subjek yang paling banyak dikisahkan dalam Quran sesuai dengan keperluan zaman ketika itu, zaman Nabi Muhammad SAW, dan sesuai untuk zaman kita. Itu menunjukkan relevannya Quran zaman berzaman. Okay, Ustaz. Jadi Qarun yang disebut dalam Al-Quran, adakah ia ini satu bentuk individu juga ataupun sekelompok manusia seperti mana Firaun? Okey, dia sebenarnya kita kena lihat bagaimana Allah menamakan Qarun itu di dalam Quran. Sebab nama Qarun itu asalnya daripada bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan dalam Quran dan dinamakan sebagai satu watak yang bernama Qarun, sehingga dia menjadi satu individu. Dia adalah bersifat individu lah untuk menampakkan satu subjek. Lelaki yang kedekut, lelaki yang bakil, lelaki yang sombong, sama macam Firaun juga, lelaki yang sombong, dan dia ni tak buat sewenang-wenangnya macam Firaun, tetapi dia menjadi orang yang sangat bakil dengan harta yang dimiliki. Cuma kalau kita rincikan lagi topik-topik yang ada di bawah subjek Qarun ni, maka kita akan jumpa banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya kita kena singkap. Dia baca direct saja, kita cuma akan dapat satu kisah dalam naratif yang orang kata agak plain. Dia mungkin berbentuk penyataan, mungkin berbentuk satu konsep yang kita baca macam orang kata macam baca kisah dongeng, tapi dia tak boleh. Quran ini dia mengajar kita untuk kita membacanya sebagai satu naratif pendidikan. So, kenapa Qarun dikaitkan dengan ilmu? Dan ilmu di sini adalah satu benda penting sebagai satu khazanah. Kita duk faham harta Qarun itu dalam bentuk harta yang berbentuk emas, dalam bentuk harta kilauan-kilauan permata ke, dalam bentuk istana yang mewah besar semua tu, itu satu konsep. Tapi subjek yang sebenar yang Allah nak nampakkan adalah bagaimana dia ni ada satu ilmu. Kelebihan Qarun ni adalah dia ada ilmu. Ilmu macam mana nak buat duit. Ilmu macam mana nak
jadi famous. Ilmu macam mana nak jadi glamour. Ilmu macam mana nak jadi viral. Ilmu macam mana nak buat orang jadi terpengaruh, influencer. Ilmu yang membuatkan dia boleh manipulate. Jadi kuasa dia adalah pada ilmu. I see. Jadi dengan ilmu tu disalahgunakan sehingga dia boleh mengumpul kekayaan, mengumpul kehormatan dan mengumpul sokongan-sokongan daripada golongan-golongan yang menempel dengan dia ni. So Qarun ini adalah satu benda yang kita kena lihat, bukan hanya pada cerita harta. Dan harta yang kita pandang bukan hanya sekitar pada fizikal dan material, tapi dalam bentuk satu konsep ilmu. Sebab dia kata semua yang dia ada ni adalah kerana ilmu yang dia ada. I see. Ilmu yang dia kuasai. So apa benda yang dia kuasai? Jadi adalah cerita-cerita rakyat. Okey, bila saya sebut cerita rakyat ni, riwayat orang-orang lama. Kena ingat tu. Riwayat orang-orang lama ni kita dengar mungkin hearsay, mungkin datang daripada Israiliyat yang tidak dinyatakan dalam Quran. Jadi kisah Qarun itu dikaitkan pula dengan individu yang menggunakan kemahiran dia sehingga dia boleh mencipta sesuatu yang baru contohnya. Jadi dia adalah orang yang boleh mencipta emas contohnya. Sebab apa? Dia ada ilmu emas. Macam mana daripada dia pergi ayak ke apa ke semua, dia pergi gali ke, dia pergi cari ke, akhirnya dia berjaya membuat satu bongkah emas dan mengumpul kekayaan dengan emas-emas yang ada. Jadi hari ni orang melihat harta Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah itu ke perut bumi, ke dalam bumi, ditenggelamkan sampai hilang. Akhirnya harta itu digelar sebagai harta Qarun. Tapi harta Qarun yang sebenar adalah bagaimana untuk kita mencari ilmu yang telah hilang. Ilmu yang telah lenyap. Macam Al-Quran. So, Quran hari ni, dia sebenarnya hanyalah satu keping kertas, satu naskah buku yang akhirnya tidak difahami oleh orang apabila dia tidak dihayati dan digunakan sebagai satu formula kehidupan. Kita baca Al-Quran tetapi kita tidak memahami maksudnya. Maka itu juga akan jadi satu bentuk ilmu yang hilang. Kubur. Kubur. Wang perak Allah kata dalam Quran. Okay, baik. So itulah kita dapat baca daripada sisi yang berbeza. Bukan sekadar harta yang dalam bentuk yang nampak dengan mata kita, tetapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini, the ultimate ilmu yang dah memang ada depan mata kita tetapi tidak diselongkah, hujungnya hanya tinggal lembaran-lembaran kertas saja, which is a good point sebenarnya yang harus sama-sama kita, orang kata apa, dengar dan juga hadamkan sebaik mungkin. Sebab itu kalau zaman Qarun, Allah boleh terbalikkan bumi, Allah boleh hancurkan apa yang ada. Zaman kita pun kita tak consider tak selamat sebenarnya. Kita dah, sebab kalau Allah turunkan bala, orang yang memanfaatkan harta sebenar Al-Quran tadi pun akan terkena juga. So bagaimana Ustaz kita nak secara sekarang ni, secara realiti, bagaimana kita harus praktiskan urusan harta yang Ustaz nampakkan tadi tu? Okey, harta ni Allah beri kat kita satu jalan keluar. Jalan keluar Allah nampakkan bagaimana pengurusan harta sebagai seorang Islam adalah melalui kaedah-kaedah yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana untuk kita jadikannya harta itu sebagai satu bentuk sedekah. Dari sedekah itu dia boleh dipecahkan menjadi harta dalam bentuk zakat. Zakat kita ada banyak pula, zakat emas, zakat fitrah, kita ada zakat harta, zakat pendapatan, banyak zakat pertanian. Jadi macam mana Allah kembangkan proses untuk memberikan harta itu dalam bentuk manfaat kepada orang ramai dan bukan saja kepada diri kita. Kemudian adanya dalam bentuk wakaf, dan wakaf lebih luas lagi. Macam mana wakaf itu nak didistribute pula sebagai harta yang pernah kita miliki, kemudian kita jadikannya sebagai harta yang kita berikan, kita sudah tidak jadikan ikatan kepada kita untuk kita bebaskan kepada orang lain. Dan kemudian ada infak. Macam mana infak ni pula satu instrumen untuk kita menggunakannya sebagai salah satu daripada instrumen yang kita gunakan dalam bentuk untuk membelanjakan harta kita dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan. Contoh, nafkah pada ibu bapa, nafkah kepada anak dan isteri, nafkah-nafkah yang kita berikan kepada golongan-golongan yang tertentu, infak-infak untuk pembangunan agama dan sebagainya. Semua itu adalah satu bentuk kaedah ekonomi dan pembangunan agama yang Allah ajarkan. So,
Bila datang cerita Qarun ni adalah orang yang nak melawan instrumen yang Allah ajarkan. Macam mana sebenarnya Qarun itu dia melawan Allah secara berdepan apabila arahan-arahan dalam bentuk ilmu yang menyuruh kita untuk mewakafkan harta, menyumbangkan harta kita kepada pembangunan agama, memberikan zakat kepada orang yang memerlukan. Semua ini Qarun menjadi orang yang sangat-sangat berkira-kira. Orang yang sangat-sangat kedekut dan bakil sehingga apa saja harta yang dia miliki tidak digunakan dan tidak dikembalikan kepada pembangunan agama. So datangnya Nabi Musa adalah untuk memperingatkan Qarun supaya kembali kepada ajaran agama. Okey. Satu yang kita kena tahu, asal usul Qarun ni beliau berasal daripada Bani Israel. Bani Israel. Malangnya dia masuk jadi orang penting sehingga menjadi orang yang dipilih sebagai golongan kayangan duduk di bawah Firaun. Jadi perangai Firaun tu melekat tak kat dia? Melekat dekat si Qarun tadi. Dan apa saja yang ada pada Firaun, kesombongannya, kebobrokan dia, apa saja tindak tanduk Firaun yang orang kata toro tadi tu pergi kepada anak buah dia. So ini adalah ciri-ciri Firaun kedua lah. Daripada Firaun yang pertama, yang subjek yang pertama ni, Qarun adalah satu lagi naratif untuk menampakkan kesombongan manusia dengan harta pula. Tadi dengan satu kedudukan. Ini adalah dalam bentuk harta. Jadi kita dapat lihat dia punya kesinambungan daripada pihak atasan sehinggalah jatuh kepada rakyat dia. Sama juga lah macam kita sekarang ni. Sekiranya nak lihat bagaimana anak buah berbuat, kita lihat bagaimana orang di atasnya. Kalau daripada atas dah tak elok, contoh macam kereta api lah. Kalau hujung kereta api dah melalut, yang belakang habis lintang pukang lah. Ekor pun lagi. So Ustaz, jadi bila sebut pasal sistem zakat tadi kan, jadi boleh tak Ustaz elaborate dengan lebih detail dan mungkin lebih mudah difahami bagaimana sebenarnya fungsi zakat dalam Islam ini, dia menjadi bantuan kepada satu sistem ekonomi yang terbaik buat orang Islam terutamanya. Jadi adakah zakat ini dia benar-benar menjaga keseimbangan masyarakat ataupun apa fungsi sebenarnya? Yang mungkin ramai yang mungkin bayar je lah, tapi tak tahu sebenarnya secara halus, secara detail, this is the way, contoh dia. Okay, zakat kita kena faham berasal daripada perkataan zaki. Jadi zaki bermaksud suci. Sesuatu yang digunakan elemen penyucian jiwa kepada seorang Muslim adalah melalui hartanya dan juga dirinya. Jadi di situ datangnya satu naratif. Zakat menyucikan harta dan diri. Macam mana zakat menyucikan harta dan diri? Adalah dengan kita mengikis segala kekotoran-kekotoran yang ada pada diri kita dan harta kita. Jadi harta kita tu mungkin kita nampak bersih, tapi sejauh mana hasil daripada gaji kita, pendapatan kita, daripada upah kita ataupun daripada apa yang kita dapat dalam kehidupan ini melalui pekerjaan yang kita lakukan, di dalamnya ada tak ciri-ciri ataupun terselit kerosakan, keburukan, kekotoran dalam bentuk akhlak yang berlaku yang menjadikan harta yang kita dapat dari itu bercampur aduk antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk. Dan semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan semua itu disebutkan contohnya dalam surah At-Taubah ayat 101, 102 sehinggalah 103, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ceritanya adalah macam mana Allah menyuruh kita ambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai satu sedekah. Dan sedekah itu adalah sesuatu yang sangat subjektif di bawah satu topik yang besar. Di bawahnya ada cerita zakat, ada cerita infak, ada cerita wakaf yang bagaimana kita nak meletakkan instrumen sedekah itu di bawah pengurusan dan juga bagaimana kita nak membangunkan sesuatu perkara, keluarga baik, diri baik, negara baik. Semua itu adalah di bawah sedekah yang akan dijadikan mal tadi tu, harta tadi tu. So zakat di sini adalah satu cerita macam mana kita nak membersihkan diri kita, menyucikan harta kita. Dalam masa yang sama, naratif yang dibawa dalam Al-Quran tentang cerita Qarun ni sebenarnya nak mengikis sifat-sifatnya daripada Qarun tu. Belagaknya dia tadi, sombongnya dia tadi, perasaan dia, rasa kedekutnya tadi tu, semua tu adalah ciri-ciri yang daripada Qarun yang mana hari ni kita kena tengok ada tak pada diri kita. So harta kita pada hari ni yang ada pada kita ni, tengok pula. Kalau kita ni jenis kedekut kita samalah macam Qarun. Kita
nak mengeluarkan zakat, zakat pendapatan, zakat fitrah, nak mengeluarkan zakat emas, zakat pertanian, adakah kita ni adalah orang yang berkira-kira? Dan sebenarnya zakat itu tadi adalah tujuannya nak menyucikan akhlak kita balik. Sebab kita tak tahu dalam kita bekerja 8 jam sehari tu, tang mana kita culas, tang mana kita jadi orang yang curi di dalam solat contohnya, mencuri di dalam amalan bekerja, mencuri waktu dan masa sehingga menyebabkan kerugian-kerugian pada syarikat ke, pada produktiviti kita ke, dan di situlah sebenarnya kita dapat gaji buta, gaji yang datang daripada sumber-sumber. Dan sebenarnya gaji tadi tu kita dapat dalam keadaan kita melakukan kerosakan di tempat-tempat lain. So nak sucikan harta, bayar zakat. Jadi Ustaz, bila sebut pasal zakat ni, of course biasanya kalau kita mention pasal zakat, orang akan banyaknya zakat dekat pusat zakat, Selangor ke, tak kisahlah mana-mana negeri kan. Jadi laluan terbaik selain daripada pusat zakat, ada tak dalam bentuk yang mungkin orang ramai lagi masih tak jelas? Dalam ada je kadang datang dekat rumah anak yatim, dia macam terus kata saya nak zakat ni untuk pembangunan Islam dekat rumah ni. So ada tak bentuk yang lagi lukratif ataupun mungkin tak bukan dia sekadar tertakluk kepada satu jabatan saja? Okey. Dia sebenarnya asal kepada sesuatu hukum itu dia bergantung kepada niat. Jadi asas mudah innama a'malu binniat. Itu daripada hadis yang menampakkan niat kita itu dalam urusan kita nak melakukan apa saja pekerjaan. Itu basic dulu. Dan kemudian bila sampai kepada urusan bagaimana untuk kita memberi ataupun menyebarkan zakat tadi tu kepada asnaf-asnaf yang layak. Asnaf ni satu golongan golongan-golongan yang layak untuk menerima. Jadi adanya lembaga-lembaga pemungut zakat, amil-amil yang bertugas mengikut negeri ke, mengikut jabatan masing-masing, termasuklah pusat zakat yang bertanggungjawab untuk mengutip dana zakat ni di seluruh negara, di seluruh negeri. Tujuannya adalah untuk membuat satu pemusatan dana tadi tu supaya contribution itu tadi menjadi satu contribution yang bersasar. Bersasar di sini mereka mempunyai satu data golongan-golongan yang memerlukan kerana mereka berdaftar dengan pusat-pusat ini. So ini antara kelebihan yang ada di bawah institusi-institusi yang dilantik lah. Tapi sebagai individu yang biasa, bagaimana zakat tadi tu boleh menjadi satu elemen penyucian diri pula. Bila mana niat kita tadi tu dalam menyerahkan harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Orang-orang memerlukan ni fakir lah. Fakir itu adalah satu contoh orang-orang yang memerlukan. Jadi mereka memerlukan apa? Sebenarnya mereka memerlukan Allah. So sedekah fi sabilillah. Fi sabilillah ini adalah satu sedekah yang datang dalam bentuk apa saja yang kita beri. Ni lillahi ta'ala contohnya. Sebab tu fi sabilillah ni lillahi ta'ala. So kita ni sebagai individu, kalau kita nak serahkan zakat secara peribadi, boleh tak? Sepatutnya boleh. Sepatutnya boleh lah. Jadi tidak semestinya, sepatutnya kita tidak perlu meletakkan kepada sandaran-sandaran dalam itu kerana apa yang penting adalah dalam bentuk akad. Jadi bila kita letakkan akad, contohnya kita meletakkan satu akad, saya memberi gini-gini ni sebagai ini sedekah saya. Jadi sedekah. Saya bagi ni zakat harta saya ni. Jadilah zakat harta. Yang ni adalah zakat pertanian saya. Itulah akad. Tujuan akad tadi adalah untuk kita nampakkan apa yang kita sumbangkan itu dengan tujuan maksud supaya jelas berlakunya satu akad yang redha meredai. Orang yang bagi ni dia redha, orang yang terima pun redha. Di situ yang jadikan kita dalam keadaan saling bantu-membantu. Ta'awun tadi tu, konsep ta'awun. So sekarang ni jadi isunya adalah ramai orang memberi zakat, memberi infak atau memberi sumbangan-sumbangan kepada organisasi-organisasi tertentu, tapi dalam masa yang sama organisasi ini dia tidak jelas ke mana perginya sumbangan ini. Tak nampak apalah bangunan, tak ada kan? Jadi bagi dah bagi. Kata untuk pembangunan ini, pembangunan untuk anak yatim ke, pembangunan untuk sekolah ke, pembangunan untuk tahfiz ke, pembangunan untuk mangsa perang ke apa semua. Tapi orang ni dia nak melihat kepada satu bukti, bainat, pembuktian. Pembuktian ini adalah satu bainat macam mana kita nak menyumbangkan sesuatu tu. Islam ini dia mesti mampu didirikan. Dia mampu dibangunkan.
So kalau kita bagi sesuatu, kita nak lihat bainat, bukti. Yes. Kalau kita bagi kepada individu miskin, kita nampak perubahan pada hidup dia. Kita bagi kepada orang-orang yang memerlukan, mengikut keperluan dia, dia perlukan sekolah, kita bangunkan sekolah untuk dia. Yeah. Kalau kata kita bangunkan rumah, kita nampak rumahnya dibaiki kalau rumah dia dalam keadaan kerosakan. Kalau kena bencana alam, macam mana kita datang untuk menyumbang untuk tujuan memberikan dia satu, orang kata, bantuan kehidupan contohnya. Kalau mangsa perang, macam mana kita nak selamatkan mereka daripada keadaan-keadaan dhaif, keperluan-keperluan mereka dalam waktu peperangan dari segi perubatannya, sekolahnya, tempat pelindungannya apa semua. Jadi semua ni adalah naratif-naratif yang kita kena lihat dalam bentuk 8 golongan tadi. I see. Jadi zakat ini bergantung kepada bagaimana saluran-saluran ini dibentuk, tetapi kena lihat dan jelas adakah dia bersifat individu ataupun bersifat institusi. Kalau institusi, dah ada saluran yang kalau kita bagi, jangan risau. Mereka tahu ke mana mereka nak hala dan tujukan sumbangan yang kita berikan. Tapi kalau kita beri sebagai individu, kita serahkan kepada individu-individu yang lain, contoh jiran belakang rumah kita, kita bagi dekat kakak kita sendiri, adik-beradik kita sendiri, saudara mara kita sendiri. Tapi itulah yang paling terbaik yang Allah sebut di dalam Quran, sedekah dan infak ini adalah untuk kerabat. I see. Jadi dibolehkan. Cuma bagaimana akad kita tadi itu bersama dengan mereka. Betul lah. Antara sebab kenapa saya tanya soalan tu Ustaz, sebab saya tahu kan baru-baru ni viral 230 juta duit yang diselewengkan, antaranya 3 individu yang tertangkap di atas urusan ini. Ustaz aware kan dengan situasi tersebut? Saya memerhati dari jauh. Memang kita pun, that's why antara orang takut nak bagi this NGO ke ataupun nak bagi jabatan ni ke nak bagi tu, kadang dia rasa macam ke mana duit pergi. Dan hasil dia setakat ini dikatakanlah 230 juta tadi diselewengkan lah, dan adalah gambar-gambar Ferrari, kereta-kereta yang mewah ada dekat rumah individu tersebut. Jadi dengan apa yang berlaku dekat, kita faham kan orang Malaysia ni dia suka bersedekah, dia suka memberi, bagi sampai dia lupa macam Ustaz bagi tu tadi lah, ke mana duit ni pergi. Jadi Ustaz, di mana kelemahan yang berlaku? Adakah kita nak kata individu dia, ataupun kita nak lihat kepada sistemnya pula? Sebab sekarang ni duit banyak masuk ni, duit masuk, pak ketangkap. And then kerajaan pun bagi tahu, oh ni bukan dana zakat, ni adalah dana orang awam yang tu macam mana kita nak rectify tu? Dia kata dia nampakkan ini bukan dana zakat, ni sebenarnya dana orang awam terhadap badan NGO sekian. So benda-benda tu yang menyebabkan spekulasi, menyebabkan kita sebagai orang awam pun rasa macam, macam mana aku nak memberi lepas ni? Kalau macam ni tahap orang-orang kita sendiri yang menyeleweng duit sebanyak tu Ustaz. Sebab tu saya suka macam saya nampakkan tadi. Ni pandangan peribadi yang saya letakkan dalam perbincangan ni. Supaya kita terbuka dan kita melihat benda tu dari sudut yang luas, dan dalam masa yang sama kita nak sempitkan, nak narrow down lagi lah supaya kita lihat benda tu ke arah skop mana kita nak bawa. Sebab bila kita nampakkan innama a'malu binniat, semua tu datang dengan niat, kerana niat. Dan masing-masing individu-individu yang ada ni semuanya memberi kerana niat-niat mereka nak buat baik. Niat-niat mereka tu atas kapasiti masing-masing. Saya berniat zakat, saya berniat sumbangan ini infak saya berniat ini sebagai sumbangan ikhlas saya, sedekah saya. So masing-masing ada niat masing-masing dah. Cuma dana yang di-collect tadi itu di-declare sebagai satu dana zakat. So apapun penyelewengan ini berlaku adalah kita lihat, kita tak nak sebut siapa individunya, siapa entiti-entiti yang terlibatnya apa. Yang penting sekarang ni adalah bagaimana kita nak membedah realiti yang berlaku kepada masyarakat hari ini, yang melihat dia adalah salah satu daripada cara mereka untuk contribute balik kepada agama melalui saluran-saluran yang ada. Betul. Sebab kita faham orang Malaysia ni pemurah. Betul. Orang Malaysia ni sangat-sangat mudah untuk tersentuh hati dan jiwa mereka dalam nak menyumbangkan sesuatu benda tu. Terutamanya bila melibatkan cerita tentang anak yatim, kesusahan-kesusahan yang mereka nampak, yang nampak wajar mereka bantu dengan segera. Orang sangkut sikit dekat Mekah tak boleh balik pun laju je bagi sumbangan. Sebab apa? Akaun personal tu. Akaun personal. Sebab apa? Nak selesaikan masalah. Dengan harapan benda tu dapat membantu individu tersebut. Tapi di sinilah ruang-ruang penyelewengan tu boleh berlaku. Jadi kalau kata kita ni nak mudah sebenarnya adalah seeing is believing. Tu satu. Yes. Jadi kalau Allah menampakkan cerita tentang Hudan, Bainat dan Furqan. Hudan itu adalah satu petunjuk.
Bainat itu adalah satu yang berbentuk pembuktian, penjelasan, kena jelas, kena nyata, itu bainat. Bayinah tu satu surah. Surah Bayinah tu surah cerita tentang bainat, pembuktian contohnya. Macam mana kita nak membuktikan sesuatu, kita perlukan satu bayan, satu bainat. Sehingga orang nampak petunjuk dari itu sesuatu yang berbentuk realiti, bukan angan-angan. Sehinggalah datangnya satu furqan. So furqan adalah satu analisa, satu bentuk analytical, pandangan kita ni yang kita boleh proses, kita boleh cerna, dan dia adalah satu kualiti yang berada dalam kita punya akal fikiran sehingga kita boleh mencerna yang baik dengan yang buruk. Itu cerita tentang furqan. So kalau kita boleh tengok, kita sumbang duit tiap-tiap bulan, tapi apa pun tak ada, apa furqan kita? Buktinya macam mana? Itu bainat tadi tau. So di sini macam mana kita nak melihat sesuatu isu ataupun kes itu, subjek itu, dia sesuai tak dengan formula yang Allah berikan dalam Quran. Hudan, bainat, furqan. Sesuatu mesti ada petunjuknya. Mesti Allah nak tunjuk sesuatu. Mesti Allah nak berikan clue kepada kita, gambaran kepada kita, maklumat, ilmu, supaya akhirnya kita dapat buktikan maklumat tadi, ilmu tadi, di mana asasnya. Nampak? Nampak Ustaz? Jadi Islam tak salah, zakat tak salah. Pemegang amanah tu, pemegang amanah yang diberikan amanah, sebenarnya yang memberi pun sebenarnya konsider pemegang amanah juga. Sebab dia memegang amanah yang kalau dibagi ni, ke mana pergi dia? Saluran dia. Adakah dia bagi, dia akan jadi maksiat, ataupun bagi, dia jadi satu bentuk pembangunan yang berdasarkan Islam tadi. Jadi itulah dia situasi yang berlaku dekat dalam negara kita. That's why pentingnya furqan tadi, itulah fungsi Al-Quran sebenarnya, membijakkan kita dapat membezakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Jadi itulah dia sifat. That's why kita boleh nampak kalau Ustaz, so basically sifat-sifat yang ada pada Qarun, pada Firaun tadi, kalau kita sendiri tak dapat, orang kata apa, berpuasa, tak dapat mengorbankan harta yang ada pada kita untuk pembangunan, then something need to be changed lah dalam diri kita sendiri. Okay, thank you Ustaz. So itu satu refleksi lah kepada kita semua insyaAllah. Okay, jadi of course yang menyalahgunakan tu, hukum dia of course berdosa lah. Kan? Jadi mungkin Ustaz boleh elaborate sikit. Kesan jangka panjang sekiranya berlaku penyelewengan ini secara terus-menerus. Dan saya pasti sehingga hari ini penyelewengan ini masih berlaku. Sebab apa? Bayangkan kita individu sebelum ni tak pernah dapat duit yang banyak. Tiba-tiba orang sedekah, mana sistem yang nak bagi tahu ni berapa persen kena bagi orang, berapa persen untuk kita punya costing pula. Itu pun nak kena diperhalusi balik. Sebab kalau contoh duit masuk dalam individu kan, dia tak ada persen-persen dah. Dia kata, ni semua aku dah bagi sikit. Tak tahu siapa nak validate benda tu. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak melihat kesan yang sepatutnya kita predict dah, lepas ni apa akan jadi dekat kita terutamanya? Sebab tu kebanyakan siapa saja yang menguruskan NGO baik, entiti baik, organisasi apa-apa baik, sebab tu kita kena melakukan satu audit secara terbuka. Maksudnya kita beranilah untuk menampakkan ketelusan kita. Itu satu benda. Yang mana ketelusan tadi tu akan dinilai pula melalui hasil daripada kerja kita tadi tu. Kalau banyak yang kita kumpulkan, tentu banyak manfaat yang boleh kita sampaikan. Dan lebih banyak orang yang akan mendapat manfaat sehingga dana yang kita perolehi tadi tu berjaya mengeluarkan golongan-golongan ini daripada kemiskinan ke, daripada sara hidup mereka yang mungkin hari ini sempit, kita luaskan sikit mereka punya hidup mereka dengan rezeki yang kita kongsi daripada dana-dana yang kita dapat ni tadi. So ketelusan tadi tu sebenarnya membolehkan orang ramai menilai sesuatu organisasi itu dia bersifat defensif ataupun bersifat ofensif. So kita kena kenal lah. So di sini saya suka, saya nak ambil satu naratif macam mana Allah menceritakan kepada kita dalam Quran itu. Semua kisah-kisah orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu yang akhirnya menjadi pelajaran kepada kita. Contoh, zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi membangunkan Baitul Mal yang pertama, Nabi adalah orang pertama yang mewakafkan harta dia dan dirinya. Itu satu sunnah yang paling besar sekali Nabi tunjukkan. Dapat saja wahyu pertama, disampaikan kepada Siti Khadijah,
Dia bagi tahu Khadijah apa yang dia dapat daripada Jibril. Kemudian Khadijah membenarkan. Jadi Siti Khadijah membenarkan. Sayyidatina Khadijah membenarkan apa yang Nabi Muhammad terima. Sehingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun masuk. Namanya pun Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu kata pokok kepada sedekah. Siddiq membenarkan apa yang Nabi dapat, apa yang Siti Khadijah dapat. Kemudian Sayyidina Ali pun join bersama-sama. Kemudian sahabat-sahabat lain pun join bersama. Dan Nabi bersama dengan isteri baginda, Siti Khadijah, mereka berdua mengeluarkan harta mereka sebagai pemula, modal, pencetus kepada pembangunan Islam ketika itu. Seorang yang menggerakkan pertama siapa? Mereka membawa diri mereka dan harta mereka itu sebagai satu sampel. Lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, kemudian Abdul Rahman bin Auf. Semualah sahabat-sahabat yang kaya, semua ni menyumbangkan harta mereka untuk pembangunan agama. Fast forward, senang nak cerita, fast forward, Islam berkembang dari Mekah sampailah ke Madinah sehinggalah dibangunkan satu institusi pembangunan umat ketika itu di Madinah. Islam dilihat sangat hebat. Yang kayanya adalah Islam, bukan individu. Yang kayanya siapa? Islam tu. Yang kayanya Allah. Yang maha kaya itu adalah Allah. Bermaksud agama itu kita nampak. Kalau Nabi kekal sebagai seorang fakir. Dia memfakirkan dirinya di jalan Allah untuk dia membangunkan agama ini lillahi ta'ala. Lalu hartanya diletakkan, dirinya diletakkan dan akhirnya apa yang Nabi perlukan semua ditanggung oleh Baitul Mal yang Nabi telah bangunkan di awal tadi. The system tu dah ada. Jadi Madinah ketika itu governed by satu sistem yang ada Baitul Malnya. Tapi selepas Rasulullah wafat, apa yang berlaku? Selepas Nabi wafat, bagaimana kita lihat sedikit demi sedikit yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad itu adalah penyelewengan yang menyebabkan Islam akhirnya dinampakkan seperti mewah tetapi dikuasai oleh individu-individu tertentu. Kita tak sebut siapa khalifah-khalifah yang terlibat ke nama-nama yang terlibat, tapi kita boleh lihat macam mana kesultanannya, macam mana berlakunya kekhalifahan di waktu itu, semuanya kaya raya, mewah, harta, istana yang dibangunkan besar semuanya, tetapi di situ juga punca kepada kejatuhan dan keruntuhan moral dan juga kejatuhan Islam itu sendiri di zaman dan fasa mereka. So itulah dia berhala yang memang sejak zaman Nabi dulu, Lata, Manah, Uzza tu, masih lagi orang kata berterusan sehingga sampai Nabi wafat. Sampailah sekarang. Itulah yang harus kita sedar, yang harus kita sama-sama perhalusi. Diri kita adakah kita tergolong dalam golongan yang bakil, dalam golongan yang mementingkan diri sendiri. That's why antara kesan yang buruknya adalah kalau kita tidak memberi, kita dapat lihat bagaimana orang di sekeliling kita. Contoh, institusi besar. Kalau negara, yang miskin akan terus miskin, yang di bawah akan terus di bawah, yang kaya akan terus kaya, duit banyak tetapi tidak berkongsi, tidak membayar zakat. Contoh dia, yang sepatutnya sistem tersebut mampu memberikan satu bentuk bantuan yang sama level kepada seluruh rakyat yang berada di bawah sepatutnya. Bukanlah sampai tahap kau je hebat, yang bawah ni terus disisihkan. Macam apa yang berlaku dekat negara kita contoh dia, dan juga apa yang berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi dan juga sebelum Nabi membawa Islam ke kota Mekah dan kota Madinah, insyaAllah. Dengan isu penyelewengan dana zakat ini, bagaimana kita sebagai umat Islam harus bertindak dan apakah solusi terbaik untuk memastikan isu penyelewengan ini tidak berlaku? Okay, first and foremost, kita pertama sekali sokonglah agensi-agensi yang dah dilantik secara sah. Itu satu. Kerana mereka pastinya mempunyai butiran-butiran data-data demografi siapakah mereka yang memerlukan di seluruh negara mengikut institusi-institusi yang ada di negeri masing-masing. Itu satu. Jadi lembaga-lembaga pengutip zakat apa semua ni bagai, mereka adalah orang-orang yang berautoriti untuk mengutip dana secara sah. Dan isu yang kita bangkitkan ni berkenaan dengan penyalahgunaan ataupun penyelewengan yang ada pada dana yang kita miliki lihat pada hari ini sebenarnya adalah satu daripada asbab untuk kita dipandaikan. Jadi bila kita dah nampak isu macam ni berlaku, jadi barulah kita tahu sebenarnya ada golongan-golongan macam ni yang mengambil kesempatan
di sebalik dana dan harta umat Islam di dalam negara kita. Di situ sepatutnya datang satu awareness untuk kita semua sentiasa berhati-hati. Bukanlah berhati-hati tu sehingga kita tak menyumbang langsung. Kita still dituntut sebab Allah dah sebut dalam Quran, khuz min amwalihim sadaqatan. Contohnya Allah kata, ambillah sebahagian daripada harta mereka itu sebagai satu sedekah. So Allah suruh ambil. Maksudnya bila Allah suruh ambil, ada satu lembaga yang pasti kena buat kerja tersebut untuk ambil harta tersebut, menerima harta tersebut dan kemudian dileveragekan kepada golongan-golongan yang memerlukan tadi. So kita sebagai umat Islam pastinya kalau kita mengikut kaedah yang disebutkan dalam Quran tadi, sedekah yang terbaik, infak yang terbaik adalah kepada kerabat kita. Jadi kenali kerabat itu siapa. Anak yatim contohnya disebutkan, bagus kita bagi kepada anak yatim. Kepada golongan-golongan fakir, miskin disebutkan, dan tu dia tak disebutkan dalam surah atau ayat 60 yang menjelaskan sedekah-sedekah ini adalah kepada lil fuqara wal masakin wal amilin. Dia ada sebut contohnya 3 golongan pertama, fakirnya, miskinnya, amilnya, kemudian golongan-golongan yang memerlukan kepada muallaf, orang-orang yang riqab, mereka yang duduk dalam keadaan tersekat, mereka dalam keadaan yang susah, kemudian mereka-mereka yang duduk dalam keadaan tertindas, dan kemudian golongan yang berada dalam fisabilillah dan ibnu sabil. Ada 8 golongan yang disebut ini. Mereka-mereka ini adalah golongan yang kadang-kadang bersifat Allah letakkan satu statement terbuka, tapi tak ada dinyatakan anak yatim di situ. So datang mana pula anak yatim yang perlu kita berikan sumbangan? Mereka ini ada boleh jadi fakir tetapi anak yatim, miskin tetapi anak yatim. Mereka ni mungkin yang tertindas tetapi anak yatim. Mereka ni mungkin golongan-golongan yang miskin tetapi ibu tunggal. Sebab ibu tunggal tak disebutkan. Jadi bagi kita yang mengenali, kalau kata kita duduk satu kampung lah, inilah kerabat kita. Ya. Dan kita mengenali, oh dia ni susah dia macam mana. Dia ni ibu tunggal, suami baru meninggal dunia. Mungkin kita tak sempat lagi nak bagi data yang dia ada tu, tak sampai lagi kepada pihak berwajib. Tapi kita sebagai kerabat, orang kampung, kita kenal kelayakan dia. Maka datanglah kita bersifat sebagai seorang Muslim, menolong saudara, kita boleh menyumbang secara peribadi. Tapi dalam masa yang sama juga, ada orang yang dia tidak berkira tentang sumbangan ni. Dia tak fikir pun, okay, aku nak kena claim tax nanti ke, aku nak kena minta receipt ke atas sumbangan aku. Ada orang yang memang dia ikhlas, lillahi ta'ala. Dia bagi sumbangan tu atas dasar percaya, atas dasar yakin. So di sini cerita tentang trust. Percaya tadi tu menyebabkan kita tahu sumbangan kita ni sampai kepada golongan yang sasaran. Kita sampaikan sumbangan kita tu khusus untuk tujuan pembangunan. Sebab apa? Bagi kita dah nampak dah pembangunan tu. Kita dah validate dah benda tu. Sah, betul, jelas, bainatnya, buktinya, sehingga menyebabkan kita yakin dan percaya kita menyumbang di tempat yang betul. Yes. So di situ lagi penting. Trust yang kita kena ada. Itulah Ustaz, secara kesimpulan kita boleh dapat lihatlah bagaimana sebenarnya kefahaman zakat tadi perlu ada pada semua orang secara detail, dan juga tanggungjawab kita bukan sekadar memberi tetapi memantau dan melihat ke mana duit kita pergi. Barulah duit tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan tidak berlaku penyelewengan yang berterusan. Jadi mungkinlah Ustaz daripada Ustaz sendiri, pengalaman Ustaz berada sewaktu melihat sendiri tasik. Apa nama tasik tu? Tasik korun. Tasik korun tadi tu. Mungkin Ustaz boleh share sikit last lah kesimpulan pengalaman Ustaz berdasarkan artifak yang ada, bagaimana bukti yang ada. Sebab saya perasan waktu dekat dalam kuil tu macam kena halau. Betul. Itu pun ada harta ke bawah tu? Itu bukan kuil, tu istana. Istana. Tapi istana tu mereka cuba relatekan dengan korun, tapi bila kita cek fakta dan sejarah, istana tu dibina selepas daripada zaman korun. Kalau by right, istana korun tu dah musnah dah. Dah tak ada dah, ditelan bumi kalau berdasarkan kisahnya. Cuma pelajaran lah untuk semua. Saya sendiri, saya peribadi, bila kita kena ingat ya, ada orang takut untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka katakan dilaknat ni. Kalau kita cerita laknat, siapa pun jangan pergi ke Mesir. Tak payahlah pergi ke piramid Giza sebab Firaun dah kena laknat dengan Allah. Kau orang pergi tengok buat apa, ambil gambar lagi apa semua bagai kan. Betul. Jadi di situ Allah ada perintahkan kepada kita dalam Quran, berjalanlah kamu. Allah suruh kita fanzuru, maka perhatikanlah. Jadi proses nazara itu perlu
supaya kita berjalan di muka bumi untuk melihat kerosakan akibat tangan-tangan manusia. Kerosakan akibat pendustaan manusia yang mendustakan arahan, perintah Rasulnya, perintah Allah. Jadi di sinilah datangnya kita pergi melawati tempat-tempat tertentu begini. Tujuannya adalah memberi impak kepada diri sendiri. Biar kita lihat dengan mata, kita sendiri boleh hayati dengan hati, dan di situlah cerita tentang Furqan. So, seeing is believing ni adalah satu konsep, okay, barulah aku tahu. Rupanya kat sini, macam kami lah, kita dah buat travelog Jordan contohnya. Kita dah sampai ke Laut Mati, lokasi yang 400 meter di bawah paras bumi, di mana tempat tu dah ditenggelamkan Allah, sampai Allah tak bagi satu makhluk pun boleh hidup dekat sana tu. So di situ kita boleh lihat sendiri bukti bagaimana Allah berkuasa memusnahkan manusia. Jadi kita ambil pelajaran, hanyalah kerana zakat yang pada pandangan setengah orang tu berapa ringgit sangat dah nak bagi kan. Setahun berapa je kan. Setahun berapa je zakat fitrah tu. Nak keluarkan zakat pendapatan tu berapa ringgit je. Tapi kena ingat, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya. Yeah. Okay. Dalam tangan kita mungkin ada milik orang lain. Jadi di situlah kita ni diajar oleh agama untuk kita menjadi orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. So, carilah jalan macam mana kita nak menjadi golongan-golongan yang memberi manfaat kepada orang lain. So, harta untuk dimanfaatkan. Kita bukanlah kata, oi selepas ni tak payah, aku tak naklah jadi kaya, jadi macam korun, jadi Fir'aun nanti. Tak, Allah suruh kita jadi kaya. Yeah. Kerana yang kayanya bukan pada individu tetapi pada agama tu nanti. Yes. So, jadilah seorang Muslim yang kaya raya supaya kita boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Cuma, jangan jadi bakil selepas kita kaya. Jangan jadi kedekut. Jangan jadi orang yang tak keluarkan zakat. Tak memberi manfaat. Tidak mengeluarkan sedekah. Tidak berkongsi harta dan rezeki kita dengan orang lain. Itulah dia. Terima kasih Ustaz. Dengan paparan video dah ada, bukti dah ada, dan perkongsian yang lebih detail kepada kita semua insyaAllah. Yang paling penting sekali adalah bukti dah dapat lihat, kesan dan akibat kepada golongan tersebut pun dapat lihat. Hujungnya bagaimana kita sendiri harus bertindak dan menunjukkan contoh uswah terbaik untuk kemaslahatan umat seluruhnya insyaAllah. Jadi cukup sangat Ustaz daripada kita hari ini insyaAllah. Okey, jangan lupa untuk subscribe kami di Renation Podcast, bukan sekadar di YouTube saja, malahan dalam Renation Podcast di Spotify. Type sahaja Renation Podcast dan anda boleh dengar perkongsian-perkongsian menarik daripada kami setiap hari insyaAllah. Ini baru Rare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru